Sekarang ni ramai yang memanggil saya Keluang Man daripada NAS. Tapi saya tak kisah pun kan nak panggil saya Keluang Man. Janji bagi saya brand Keluang Man tu lekat di hati kamu semua. Sampai sekarang saya masih lagi tak percaya bila saya duduk memikirkan balik, saya lah Keluang Man kan. Tapi pada masa yang sama saya tahu tanggungjawab menjadi seorang adiwira ikon negara ni memang sangat berat. Dan saya harap apa yang saya dan tim Keluang Man dah buat untuk filem ini untuk rakyat Malaysia, especially peminat Keluang Man, kami harap ia berbaloi lah untuk kamu semua. Memakai suit Keluang Man tu sendiri, juga berlawan dengan memakai suit Keluang Man tu, sebab dia adalah satu cabaran yang sangat-sangat berat. Sebab suit tu dia ada weight dia sendiri. Bukan setakat memakai suit tu je, dalam tu ada macam-macam lagi. Ada legging, lepas tu ada stun jacket, lepas tu ada mic, clip mic. Dan bila kita berlawan, bila saya dan kas-kas lain, kita orang berlawan buat koreo tu, dia amat memenatkan lah. Especially bila kita ada long fight kan. So apa yang korang akan lihat di Powergam nanti, benda tu sekejap je, pam. Tapi proses yang kita nak buat tu memang sangat lama dan sangat-sangat berat dan susah lah.